Okey, settle lampu bonet Pro 2 Axia lama. Yang ini lampu ni dia boleh on, dia boleh ikut door switch ni. Sebab dia pakai delay kan, dia ada lambat sikit. Dia perlahan-lahan mati. Tuh. Mati kan? Okey, sekarang kita buka pintu pula. Okey. Dia automatic on sebab kita posisikan dia ke door. Lepas tu apabila kita lock, okey, dia akan mati sendiri. Right. Dia akan ikut atas tu jugalah. Okey. Cun, selesai. Okey, mana-mana Pro 2 Axia yang tiada lampu bonet belakang tu, bolehlah ambil konsep ni. Dia seolah-olah original Apit buat. Seolah-olah original lah kan. Bolehlah premium ke apakah namanya, lantak lah. Yang penting ada lampu bonet. Berbanding tiada. Okey. Owner request minta double.